Dai, Ya. macam mana kita nak uruskan rasa macam kehilangan tu? Semua orang tak nak macam okey kita bersedia untuk kehilangan A atau B atau C. Tapi macam kita nak uruskan rasa kehilangan tu. Macam kita kena standby A kalau kita kehilangan B. Adakah itu adalah satu penyelesaian untuk kita menghadapi kehilangan? Oh, okey. Sebabkan dia relate lah. Orang overthinking sebab dia takut kehilangan. So macam mana nak standby dengan kehilangan? Overthinking ni dia berlaku dalam fikiran dan dia tak buat apa-apa tindakan. Maka overthinking akan makin tinggi. Overthinking akan kurang bila kita buat action. So antara action ni kita boleh buat, kalau kita tahu maknanya dalam hidup kita ni kita kena bersedia dengan kehilangan-kehilangan yang banyak. Exactly. Is ada kita kehilangan orang atau orang tu akan kehilangan kita. Betul. Kan? So macam mana persiapan kehilangan dan macam mana kita nak lalui fasa tu? Takutlah menghadapi menghadapi saat kehilangan tu lah kan. Macam mana saya pun tak tahu macam mana nak uruskan nanti. Saya kan bila sentuh bab kehilangan kan, ini adalah satu topik yang saya sendiri takut nak cerita. Sebab hanya orang yang rasai kehilangan saja yang tahu rasa tu macam mana.